Jom jamak sikit. Hari ni ada berjamaah singgah dekat nak Thai di Taman Seri Keluang. Dengar cerita dekat nak Thai dah ada nasi ayam kepuk tulang lunak. So ada jamak pun curious lah. Apa ya lunak tu kan? Rupanya ayam dia lembut. Tulang pun jenis tulang yang rapuh tu, boleh terus kunyah je tulang dia sekali. Untuk nasi ayam gepuk ni, sambal dia agak kurang pedas lah. Untuk jenis yang kuat pedas macam kita orang. Kat sini korang boleh request nak kubis goreng ke tak nak. Dan sup kosong pun korang akan dapat sekali. Yang ni pula akan jamak try hot sizzler grilled chicken. Daging ayam dia juicy, rasa sos black pepper dia padu, gabung pula dengan mashed potato. Makan panas-panas memang ngam lah. Yang ni pula adik jamak try lava daging nasi pat krapau. Daging dia lembut, banyak, ada rasa Thai, masam dan pedas. Kat sini bukan ada menu utama je, ada juga padal goreng, toke goreng dan kaki ayam goreng. Yang akan jamak paling suka kaki ayam goreng ni sebab dia lembut, berasa, dan yang paling best, jari kaki ayam tu boleh terus kunyah. Air pun confirm lah banyak pilihan. Tapi hari ni kita nak try air yang special, iaitu air kelapa, cikong, green tea ice dan Thai iced tea. Orang Keluang mesti tahu, Keluang Western Cafe bersebelahan je dengan nak Thai ni. So kalau korang dah order makanan Thai, lepas tu nak makan western pula, boleh je order sekali dekat Keluang Western Cafe dan makan dekat nak Thai. Korang boleh order dekat platform yang sama je tau. Nak Thai buka 12 tengah hari sampai 11 malam. So jom cepat serbu nak Thai di Taman Seri Keluang sebab Adik dah kat jamak approve.